channel. Kita jumpa lagi hari ni aku nak pergi game diorang bagus dekat pantai Sungai Lurus. 150k guys. Ni game yang aku tunggu-tunggu. Mudah-mudahan adalah rezekinya untuk aku hari ni. Dia punya game ranking sampai ke 700 tak silap. Ini kalau dapat ikan-ikan bawah-bawah pun dah bersyukur lah, alhamdulillah. Hari ni guys, baju bagan angler baru. Tengok guys. Baju tim-tim aku baru, alhamdulillah dapat siap semalam. Ngam-ngam game hari ni semalam siap. Okay lah guys, aku nak gerak. Tapi tu hujan dan renyai, tak apalah, aku slow-slow jalan. Jom jumpa kat sana. Ciao BT. Aku dah sampai Sungai Lurus. Sekarang ni tengah set-up barang. Korang tengok bagan angler baju baru, padu-padu mantap. Barang-barang diorang gila lah. Memang gitu. Nanti calongnya tertinggal. Memang sini kat batu je lah memang kayu. Hancur je lah. Pandor je. Tadi dia potong ujung. Padu-padu mantap. Ya. Cuba Wan. Cuba Wan tengok Wan. Tengok kamera. Aduh, Wan. Cuba target apa hari ni bang? Target 200 gram ni. 200 gram. 2 kilo lah. Kilo sorai. Okey, bagus. Minta 4 Okey, cantik. Okey, aku main 2 macam biasa, 2 joran. Ni sekarang aku nak kena potong ni dulu. Aku tak pakai FG knot, ni potong dulu. Lepas tu baru masuk ni. Baru-baru kita try pula yang ni. Jom kita round-round tengok yang geng-geng bagan angler dengan geng jeti. Ya. Dia tengah standby, siapkan rambut. Korang tengah main handphone. Korang tengah ni. Rahsia. Oh, kedon. Lepas Kurau 18. cantik. Cuma meter lagi. Tak ada pakai ni. Dia pakai cahaya ke? Tadi dia kata gelap kan? Ni ketua kampung aku. Belajar. Habis lah aku je. Habis okey je man. Ini kepala dia. Ni abang saya. Ni perangai abang saya ni. Tu ni sini last border sini. Last border. Sama geng dia. Ni geng jeti. Geng jeti. Kali dia berkat nak ambil tu yang bau Jeti. Okey betul. Ada apa petang ah? Assalamualaikum. Hai. Ya, bersalam-salaman. Okey baik. Pat. Mana jual ada satu dia bakar mana pun tak ada tu. Ini pengelat lagi main joran pendek. Okey. Belah sini tak? Tak ada. Belah sini. Tunggu tu. Awak tadi tak ambil video dekat tambak dekat muka saya kan. Okey saya. Okey. Okey. Target apa? Target balong ah. Walau cantik. Sekarang baru pukul 7.57. Dia start 8.30. Apa kita isi perut dulu. Nasi lemak. Game dah mula, dengar. Hai, abang Lumen. Dah mula. Rakam dulu. Pengen nak hantar dulu. Ya. Besuk guys. Layan dulu. Besuk.
Aduh. Saya masa surf. Aduh. Dah start. Semua dah siap balik. Tinggal tunggu tengok ada strike ke tak ada. Mudah-mudahan ada hasil guys. Ada berapa kali trip ni tak ada hasil. Dapat 100 gram ke atas pun insyaAllah ada lah duduk. Mudah-mudahan kan. Amin ya Allah. Oh nampaknya dah ada gelama. Dah ada gelama. Alamak. Alhamdulillah. Dah ada. Ada? Gong? Ada strike, ada strike. Mana ni? Ada strike, ada strike. Ya, gelama. Ada gelama. Ni pun rasa macam ada strike pun. Ya. Belum makan tun. Yang penting dapat timbang. Oh, sana ada lagi. Oh, sana pun gegar ke. Wah, asak. Okey, mantap. Terus je, terus je. Layan je. Slow je Kai. Nampaknya Kai ada. Ada. Slow je. Dek. Oh, mantap lah Kai. Strike, strike. Karau je, jangan pam. Tali 15. Gila tali 15. Senyum sikit. Senyum mantap. Sikit. Okey. Dah naik malung cok. Sorok malung. Tengok guys, laba-laba guys. Berlaba-laba. Sekarang dah pukul 10.14. Nampaknya aku belum ada apa-apa. Cuma ada anu je lah, nekan-nekan gitulah. Gelama kecil tapi tak lekat. Ni aku tengah berusaha lagi. Sekarang dah pukul 10, baru 10.14. Ada lagi berapa jam. Kita layan je lah guys. Yang geng-geng ni ada juga ikan naik, tapi kebanyakan semua gelama. Tadi dengar-dengarnya macam kurau 2 kilo lebih. Itu bakal juara lah. Tahniah. Ada strike. Padu. Mudah-mudahan malung ke apa ke. Dah tarik. Tarik ke? Ada saiz. Lama ke? Makan kendur. Makan kendur. Saiz lah. Wah, sudah ada ranking. Taring. Kasar lah. Senangin lah. Bukan taring. Wan, senyum sikit Wan. Senyum sikit. Wow, tadi. Alright. Oh. Guys, jauh guys. Guys, ada hasil. Alhamdulillah. Macam mana Dot? Okey. Aduh. Mantap. Okey. Okay guys, ada strike lagi. Ada strike lagi. Strike. Jadi pelampung. Tu lah, aku hilang tu. Kita tengok guys apa yang ada. Kita tengok apa yang ada. Ya. Kita tengok apa yang ada. Ikan ada. Kasar ni. Kasar. Kasar. Wow. Tebal pipi. Tebal pipi cok. Besar. Mana barang dia? Besar. Tengok insang. Tengok insang. Jangan ambil kan, dah marah. Ada lagi strike. Jangan jambu Don. Ada strike lagi. Hai, orang je ada strike guys, aku je. Tak ada lagi ni. Tak apalah. Yang penting ada lagi. Padu. Ni aku tengah tarik, aku nak hantar lagi guys. Ikan macam dah start galak makan ni. Kita
try lah, entah kalau ada rezeki aku ada lah ya guys. Kalau tak ada nak macam mana, yang penting usaha je. Allah Rabbi. Sekarang pukul 11.21, lagi berapa minit, 11.30. Macam gini lah guys, aku masih kumpul lagi. Perik cari ikan guys, dengan panas lagi. Tak tahulah ni ada ke tak ada ni. Tinggal lagi berapa jam lagi dan nak habis. Tinggal lagi 1 jam ke 2 jam gitu dan nak habis. Mudah-mudahan ada last tu ada dah hasilnya. Korang tengok guys, panas teruk tengok. Panas. Sedang menunggu ikan. Dah sejuk lah ni. Ya. Dah panas. Awak dah ada tak kumpau Seorang nak surf. Ya, slow je guys. Tapi memang panas teruk ni guys. Ni orang yang dah ringgit confirm duit. Tak lepas. Apa? Tak lepas 100. 95 je tadi, 95, 65. Paling kecil 50 tadi. Dah pukul berapa ni? Yalah. Ya. Mungkin lah. Dah hasil belum? Basah kepala. Basah kepala sama ni. Yang bercakap pun basah kepala juga. Orang yang bawa ikan ya. Tu orang menangin. Basah kepala. Nampaknya rasa macam ada strike lagi ni guys. Strike. Lama. Yang penting ada guys, daripada tak ada. Okay, nampak gaya macam ada kasar je ni. Macam ada kasih. Macam kasar je ni. Tanda. Macam kasar je. Kasih dah. Macam kasar. Bintang 5. Tu depan. Gelama. Tak apa, biar je. Belum tarik. Boleh lah, yang penting ada. Boleh timbang. Nampaknya ada strike lagi ni. Wan lah. Wan apa? Wan. Tengok guys, accent. Tengok berapa? 35 gram. Oh, 355. 40. Conteng. 40 gram. Conteng. Dia mo. Buka. Buka Wan. Buka Wan. 50. Buka bang. Shoot. Aduh. Sekarang dah pukul 12 2 minit. Masih tak ada lagi guys. Periknya cari ikan guys. Yang tim sini masing-masing dah ada. Aku ni ada payah sikit cari ikan. Kenapa dah? Tak tahulah, nama bukan rezeki kan. Nak buat macam mana. Apa-apa pun kita lawan sampai pukul 1. Nampak macam saiz ni. Ni saiz. Sau. Saiz ni, saiz. Sisik. Saiz. Kiri jaga. Sau. Oh. Nampak kiri mat ikan. Saiz. Tarik je, tak ada. Menangin. Wow. Jauh saya pergi. Mak Rafi tu. Ada lagi. Jangan dia datang. Joran turunkan. Tak ada sangkut. Tak ada. Jangan tarik. Biar. Jangan sentap. Biar je. Jangan sentap. Kasar. Jangan tegangkan. Kendor. Siapa tolong kena turunkan joran. Turunkan joran tolong. Tarik je bang. Tak boleh tarik. Tak boleh. Dia dah tergantung. Mel saw Mel. Kasar ni. Aduh. Allah. Jatuh. Aduh, hai guys. Kali dah macam tu. Aduh, hai. Kasar guys. Kasar. Lebih tu. Ya, betul.
Kasar. Aduh, tadi senangnya tu memang kasar gila guys. Dia macam mana? Dia lari pergi ke belah sini kan. Dia dah sampai ke sana. Lepas tu memang dia tak boleh buat apa. Baru tergantung. Ikan ni tergantung. Lepas tu mata kailnya ditelan. Dia tergeser putus guys. Memang tak ada rezeki guys. Aduh sayang. Memang kasar guys. Allahu Akbar. Okey. Yang satu joran ni aku nak kemas. Tak lama lagi nak habis. Ni boleh kena stay dulu sini ni sebelum balik. Sebabnya orang ramai betul ni. Okey, sekarang dah pukul 12.45. Aku dah kemas satu joran. Yang belah sana semua dah start mengemas. Tim-tim belah sini, geng JT pun dah start mengemas. Oh sayang tadi. Memang sayang bagong punya ikan. Sayang. Joran ni pun aku nak kemas. Kemas slow lah guys. Kemas slow. Tak mau biarlah bertahan dulu lah. Biarlah dia. Biar orang kemas dulu baru aku kemas lah. Sekarang aku dah siap kemas. Ni aku dah nak balik. Ni kita pergi makan dulu. Ni sekarang nak pergi tengok budak-budak ni ada ranking ke tak ada. Aku macam biasa lah jumpa abu tai. Dah berapa trip aku bawa abu tai ni. Kalau tak biasa ada je. Tadi tak apalah. Dah mungkin dah tertulis macam tu. Tak apa, kita usaha lagi. Selagi ada game kita main je. Kita usaha lagi. Okay guys, orang itu dah start balik. Tengok, diorang semua dah start balik semua. Ramai, player memang ramai. Player memang terus ramai. Tengok guys, player baru-baru yang dah ada kemas. Yang ada orang yang mana yang datang dari jauh. Meriah guys. Best sebenarnya. Macam diorang bagus ni. Memang guys, aku suka. Wah, dia punya view dia. Semangat kan. Meriah guys, tengok jam. Dah macam nak masuk kerja Singapura guys. Dia lah. Meriah. 150k punya pukulan. Siapalah yang punya tu. Tahniah. Aku dah keluar daripada spot. Ni aku sampai dekat depan. Dekat tempat dekat tempat anjuran bagus ni. Aku nak dengar ranking. Rankingnya kalau ada kita ambil duit lah. Kalau tak ada member kita semuanya balik lah. Kita jumpa lagi game-game yang akan datang lah. Mungkin game ni bukan rezeki kita. Mungkin game-game yang akan datang, InsyaAllah. Soalnya diorang semua dah nak gerak balik. Daripada kereta, daripada apa semua keluar daripada sarang, daripada spot masing-masing. Ada yang muka gembira, ada yang juga muka yang hampa. Macam aku. Okey, tengah relax. Tengah tunggu ranking. Oh, ini ni bagi buah aku pun tak guna. Joran Nanti pun tak guna. Joran pas. Bodoh kau. Tapi lawa tu. Serius aku cakap lawa. Okeylah. Ada gondorogo. Ni aku dah gerak balik. Ikan paling kecil 110 guys. Jadi yang ada pun tadi 90 gram. Banyak lama lah, 90 gram, 100 gram, itulah ikan tim-tim aku. Jadi ni game 150k tak ada rezeki lah guys. Tak apalah, nak buat macam mana. Nanti ada next game lagi, kita lawan lagi. Pada-pada mantap. Alhamdulillah aku dah sampai kat rumah. Lega. Dia orang pergi makan. Aku macam biasa terus balik. Dah penat dah beberapa hari. Aku banyak kerja ni. Sebelum game orang bagus aku banyak kerja. Jadi aku dah sampai rumah. Alhamdulillah, selamat. Allah masih selamatkan aku. Alhamdulillah.
pun dah siap loading, letak barang apa semua kan. Ni sekarang ni tinggal nak mandi, nak apa semua, rehat-rehat badan. Okay, aku nak terima kasih pada viewers dan subscriber aku yang selalu support aku punya YouTube. Aku nak ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang support aku juga. Yang tadi tu yang ada ikan kurau terlepas tadi tu, aku harap pada kawan aku sabar dan relax. InsyaAllah ada lagi rezeki yang mungkin lebih besar yang dia nak kasih. Sebab itu pun dah namanya bukan rezeki kan. Okey lah. Sekiranya dalam video-video aku ada macam aku terkasar bahasa ke apa kan, aku minta maaf banyak-banyak. Okay, mungkin sampai sini je lah video aku. Kita jumpa lagi game-game yang akan datang, macam-macam yang akan datang. Okay lah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo. Bye bye.